memang korang takkan menyesal. Barang Lenovo memang tidak mengecewakan guys. Kali ini dengan Lenovo X15 Pro. Dia punya design dia memang bulat macam bola Pokemon. Tapi bukan bola Pokemon guys. Dari segi Bluetooth dia paling latest version 5.4. Earbud Lenovo ni dia punya playtime dia boleh pergi ke 20 jam. Kemudian kalau korang yang kaki gaming, jangan risau guys. Earbud Lenovo X15 ni dia ada low latency gaming dan ada gaming mode power guys. Jom kita tengok sedikit barang yang berada di dalam kotak Lenovo X15 Pro ini. Okey, yang pertama dia bagi user manual bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Kemudian kabel Type-C serta tali layout. Okey guys, untuk earbud Lenovo ni dia ada call noise reduction. Padu guys, dia punya body dia ni fleksibel. Dekat sini dia ada bahagian kiri ataupun kanan. Okay, dia masuk dalam telinga ni, korang nak berjogging ke nak melakukan aktiviti lasak, memang dia tidak akan jatuh. Guys, kalau play lagu memang best. Earbud ni simple guys sebab dia open free. So, kalau korang berminat, korang boleh check out di bag aku ni. Memang korang takkan menyesal pakai earbud Lenovo X15 Pro.